Baru ni aku pergi pasar malam weh. Habis beli aku terdiam weh. Baru aku sedar, aku ni miskin rupanya. Sekarang B40 pergi pasar malam bro. Bukan shopping. Tapi survey muka member nak pinjam 100. Dulu-dulu lah balik macam bos weh. Penuh tangan. Belanja mak, muka bangga gila. Minta pujian. Beli rangka ayam 2-3 ketul je weh. Makan ramai-ramai. Enjoy macam pelarian bro. Sekarang pegang RM50 weh. Baru pusing satu baris. Pun dah terfikir nak puasa sunat. Pasar malam je kot. Harga kalah restoran weh. Padahal meja pun sengit, lalat pun steady lepak. Ni meniaga ke latihan penyamun? Harga dia pun dah cukup buat aku insaf. Yang tahu je tahu bro. Lauk semalam jadi lauk hari ni. Konsep dia, pergi neraka balik hari. Ada buat air balang weh. Sebulan top up air sama je. Siap jampi setan kot. Tapi still pokai juga bro. Tak semua lah weh peniaga tu teruk. Tapi kan, kalau dompet dah nazak, balik bro, balik.